Hello, Assalamualaikum. Hari ni kita akan drive di Kyoto. Kita akan cuba visit 3 tempat, iaitu Bamboo Grove, bridge yang popular, dan last kali Arashiyama Park. Jom. Hari ini hujan sikit. Jalanan ke tempat yang kami nak tuju tak jauh, lebih kurang 20 minit saja, dan telah pun sampai. Inilah dia panorama di sekitar Bamboo Grove, dan inilah pintu masuk ke Bamboo Grove. Okey, kita dah sampai di persinggahan pertama, iaitu Bamboo Grove. Jom. Okey, setelah berjalan tadi daripada Bamboo Grove, dah sampai di Togetsuyo Bridge. Dari pohon-pohon buluh hinggalah ke sungai ini, suasana cukup indah dan cukup mendamaikan. Antara bambu forest dan juga sungai tadi memang ada banyak tempat persinggahan untuk anda bergambar dan cukup indah. Jadi kalau korang ada hanya satu hari di Kyoto, di sinilah tempat dia. Ada banyak attraction, bridge, Bamboo Grove dan juga beberapa lagi di kawasan ini. Okay, kita dah visit 2-3 tempat tadi. Ada masa sikit, kita akan bergerak untuk last visit pada hari ini, iaitu Gion Street. Jom. Kyoto memang indah, walaupun daun-daun telah pun berguguran, namun keindahannya dapat dirasai. Dan inilah dia Gion Street. Tapi sekarang dah musim luruh, tinggal sikit saja daunnya. Jadi setakat itu perkongsian pada video kali ini. Jangan lupa untuk follow Ilham Fly Studio. Jom untuk next video. Assalamualaikum.